Selepas itu tuan-tuan, Nabi beritahu ada dua golongan manusia dalam Al-Quran. Allah ada sebut, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Ada orang bangkit di pada mahsyar dalam keadaan wajah dia putih berseri lah. Bangkit daripada kubur tu, terus wajah dia bercahaya tuan-tuan. Ada orang wajah dia bercahaya seperti cahaya matahari tuan-tuan. Ada orang lahir bangkit daripada mahsyar, wajah dia seperti cahaya bulan. Ada orang beriman yang soleh, buat ibadat banyak, wajah dia bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Dia bangun tidur, baca doa, la ilaha illallah walhamdulillah. Adapun orang yang deraka pada Allah bangkit di pada mahsyar dengan wajah yang sangat hitam dan keluar bau badan yang sangat busuk daripada badan dia. Dia akan baca doa ni tuan-tuan. Jangan hafal doa ni. Ya hasrata ala ma faratu fi jambillah. Dia kata, alangkah menyesalnya aku kerana aku terlalu banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Di dunia dahulu aku termasuk di antara orang yang suka memperolok-olokkan. Bila orang cerita bab kiamat, aku selalu tak percaya. Beza orang berjaya di alam akhirat dengan orang gagal adalah kerana orang berjaya di alam akhirat adalah inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Kenapa saya sungguh-sungguh buat ibadat? Kerana saya yakin segala benda yang saya buat di dunia akan dihisap oleh Allah. Kenapa Nabi begitu sungguh-sungguh buat dakwah? Kenapa Nabi korban sampai patah gigi geraham Nabi? Kenapa sampai luka wajah Nabi? Kenapa sampai Nabi sampai lapar? Kenapa Nabi sanggup hidup dalam keadaan sederhana, miskin? Sebab Nabi yakin benda yang dibuat di dunia ni pasti akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Hari ini kita tak pernah takut dengan penghisaban. Kita beli barang sebanyak-banyaknya. Kita belanja suka hati kita. Kita buat dosa ikut suka-suka kita. Sedangkan Nabi disanggup korbankan keinginan nafsu dia kerana bimbang akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kita hari ini belum bersedia untuk dihisap oleh Allah Ta'ala.